Selamat pagi murid-murid cikgu. Kamu semua boleh duduk. Terima kasih cikgunya. Sebelum itu kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Okey. Mahu ambil kehadiran kamu semua. Aiman, Faisal, Haikal. Okey, semua hadir. Kamu semua sudah makan kah? Sudah cikgunya. Kamu makan apa? Aiman. Saya makan mi goreng cikgunya. Okey, Aiman. Faisal. Saya makan nasi ayam cikgunya. Okey, Faisal. Haikal, kamu makan apa? Saya makan nasi goreng cikgunya. Kalau kamu semua sudah bersedia untuk belajar, boleh kamu semua angkat tangan macam ni. Bagus semua. Baiklah, cikgu lihat kamu semua sudah bersedia untuk belajar. Jadi, cikgu akan memulakan pembelajaran hari ini. Cikgu nak kamu semua teka apa yang kita belajar hari ini. Tahu cikgunya. Okey. Tidak apa. Hari ini kita akan belajar subjek MIKRO, micro, and NUTRIEN, nutri, micro, nutri. Okey, cikgu nak kamu semua lihat di depan video yang cikgu buka. Apa itu mikronutrien? Mikronutrien adalah zat gizi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil, namun memiliki peran penting dalam berbagai fungsi. Meskipun dibutuhkan dalam jumlah sedikit, mikronutrien tidak boleh diabaikan. Beberapa contoh mikronutrien termasuk vitamin A, B kompleks, C, D, E, dan K mineral, kalsium, zat besi, zinc, iodium, dan magnesium. Fungsi mikronutrien mendukung sistem kekebalan tubuh, membantu penyerapan vitamin dan mineral lainnya, memperkuat tulang dan gigi, menjaga kesehatan kulit dan rambut, membantu metabolisme energi. Sumber mikronutrien. Mikronutrien dapat ditemukan dalam berbagai jenis makanan seperti
yogurt, dan keju merupakan sumber kalsium dan vitamin B yang baik. Apa itu makronutrien? Okey, apa yang kamu semua lihat? Tak tahu contohnya. Tidak faham. Yang kamu semua lihat adalah micronutrient. Micronutrient perlu ambil dalam kuantiti yang sedikit. Mikronutrien ada dua. Yang pertama adalah V, I, T, A, M, I, N. Vitamin. Dan yang kedua adalah M, I, N, E, R, A, L. Mineral. Boleh kami semua sebut apa yang cikgu sebut tadi? B, E, I, T, A, M, I, N. Vitamin. Dan M, I, N, E, R, A, L. Mineral. Bagus semua. Apa yang kamu lihat di depan? Wah, cikgunya. Betul, kamu semua. Buah adalah vitamin. Okey, semua kita lihat vitamin ada tiga, iaitu vitamin C, vitamin D, dan vitamin A. Makanan vitamin C adalah lobak merah, dan kebaikan adalah menjaga kesihatan badan. Boleh kamu semua ulang. Vitamin C adalah lobak merah, dan kebaikan adalah menjaga kesihatan badan. Bagus semua. Yang kedua ialah makanan vitamin A adalah telur, dan kebaikan adalah menjaga sel
badan. Ketiga ialah makanan. Vitamin D adalah orange dan kebaikan adalah menjaga kesihatan mata. Okey, selepas itu kita ada mineral ada 3, iaitu K, A, L, S, I, U, M. Kalsium. Z, A, T, B, E, S, I. Besi. Zat besi. Dan I, O, D, I, N. Iodine. Makanan mineral kalsium adalah susu. Kebaikan adalah jaga kesihatan gigi. Makanan mineral zat besi adalah pisang. Dan kebaikan adalah jaga keseimbangan badan. Makanan mineral iodine adalah ikan. Dan kebaikan adalah jaga kesihatan otak. Baiklah, siapa nak main permainan? Buat tangan macam ni. Okey. Nama permainan ni adalah dadu. MIKROUTRIEN. Micronutrient. Dadu ini ada gambar makanan. Cikgu akan terangkan cara bermain. Cikgu balik dadu dan cikgu dapat gambar pisang. Seterusnya, cikgu padankan di depan. Siapa nak
cuba permainan ini. Angkat tangan. Bagus semua. Okey. Faizal, sila ambil dadu dan palingkan. Baik, cikgunya. Kamu dapat apa, Faizal? Saya dapat gambar pisang, cikgunya. Pisang kumpulan apa, Faizal? Pisang kumpulan makanan mineral, cikgunya. Bagus, Faizal. Okey, Faizal, kamu boleh duduk. Terima kasih, cikgunya. Yeay. Okey, Aiman, boleh cuba? Boleh, cikgunya. Okey, Aiman, kamu dapat makanan kumpulan apa? Saya dapat makanan kumpulan orange. Orange kumpulan vitamin, cikgunya. Bagus, Aiman. Okey, Aiman, boleh duduk. Terima kasih, cikgunya. Yeay. Okey, Haikal, boleh kamu coba? Boleh, cikgunya. Sila. Okey, Haikal, kamu dapat apa? Kumpulan makanan apa? Saya dapat gambar susu. Dan ini kumpulan mineral. Bagus, Haikal. Haikal, kamu boleh duduk. Terima kasih, cikgunya. Yeay. Okey. Baiklah. Sesiapa nak cuba lagi? Cuba angkat tangan. Tidak apa. Cuba. Tak nak, cikgunya. Aiman, boleh kamu cuba? Boleh, cikgunya. Okey,
Aiman, kamu dapat kumpulan makanan apa? Saya dapat gambar ikan. Ikan kumpulan mineral. Cikgu Nel. Bagus, Aiman. Fadal. Sudah, Cikgu Nel. Bagus, Aiman. Boleh duduk. Terima kasih, Cikgu Nel. Okey. Tepuk tangan untuk Aiman. Jadi sekarang cikgu nak kamu semua lihat soalan di depan. Okey, cikgu akan baca soalan kepada kamu semua. Kamu semua jawab setelah cikgu baca. Kamu faham ke apa yang cikgu terangkan? Faham, Cikgu Nel. Okey, baiklah. Soalan pertama adalah jaga kesihatan badan. Siapa nak jawab? Angkat tangan. Saya, Cikgu Nel. Saya. Okey, Faisal, kamu boleh jawab. Baik, Cikgu Nel. Jawapan saya adalah vitamin C, Cikgu Nel. Okey, Faisal. Okey, Faisal. Vitamin C dalam kumpulan apa? Vitamin C dalam kumpulan makanan vitamin, Cikgu Nel. Bagus, Faisal. Terima kasih, Cikgu Nel. Okey, soalan kedua adalah jaga kesihatan gigi. Siapa boleh jawab? Angkat tangan. Okey. Haikal, kamu boleh jawab. Jawapan saya KALSIUM, kalsium, dari kumpulan mineral. Bagus, Haikal. Oh, Terima kasih, Cikgu Emet. okey. Yeay. Okey. Soalan ketiga adalah jaga keseimbangan badan. Aiman, kamu boleh jawab? Boleh, Cikgu Nel. Jawapan saya
kumpulan minera. Bagus, Aiman. Okey. Cikgu rasa kamu semua sudah faham dengan MIKRO micro and UTRIEN nutrient, micronutrient. Baiklah, semua murid-murid cikgu, kita sudah tiba pada penutup kelas pada hari ini. Jadi, cikgu nak tanya kepada kamu, Faisal, makanan apa vitamin D? Makanan vitamin D adalah orange. Bagus, Faisal. Aiman, makanan iodin apa? Ikan, cikgu. Bagus, Aiman. Haikal, makanan vitamin C apa? Makanan vitamin C adalah lobak merah. Cikgu dengar. Bagus, Haikal. Cikgu harap kamu semua faham apa yang cikgu ajar kepada kamu semua hari ini. Cikgu harap kamu semua faham. Faham, cikgunya. Kalau kamu semua tidak faham, boleh kamu tanya cikgu. Baik, cikgunya. Okey, kita sudah tiba pada penutup. Bangun semua. Terima kasih, cikgunya.